Muda lagi. Sini lembut. Ikut saya tolak. Bawah. Tepi. Tepi dekat sini. Ini belakang. Yang mau ikut saya buat. Ikut. Sakit? Tak ada sakit, rasa macam Lepas. lepas. Sekali. Ke tepi. Baru. Tepi. Baru. Angkat benda berat lah satu. Ya, memang saya angkat benda berat daripada muda di tong gas. Tepung tu. So angkat. Dia dah lepaskan kat sini. Lepas tu lepaskan bahagian bahu. So dia dengan so kita buka yang belakang pula. Tangan tak belakang kepala. Cantumkan jarinya. Kita buka. Sini. Sadar belakang. Sadar. Tegak belakang. Sadar. Oh, ya Allah. Sedapnya dia meletup. Oh, Ui, letih. tak pernah rasa lah. Tak pernah. Tak pernah upuk meletup. Ya Allah, sedapnya. Macam makan kacang. Ya Allah. Sakit ke sedap? Tu orang tu ajak join dia pula. Sedap. Aduh, sedapnya. Rasa ringannya badan saya. Aduh, kau tidak badan saya beratnya. Ya Allah. Dia macam ada hantu tinggi ya. Ni ringannya. Dia belakang sikit. Pusing kiri. Okey. Keras pinggang saya. Bismillah. Pusing. Satu. Okey. Keras saya di badan. Sini. Pusing ke kanan. Tarik nafas. Lembutkan pinggang, lepas. Rasa meletup. Pernah buka tak badannya? Tak pernah. Tak pernah. Allah Akbar. Sakit. Sampai ke pinggang terasa pup. Allah. Lembut. Tarik nafas. Lepas. Allah Akbar. Aduh. Dia punya meletup prok. Tarik tangan meletup. Ya Allah. Luruskan kaki, tegakkan. Tarik nafas. Lepas. Tangan tak dekat perut. Tangan kat perut. Tarik nafas. Allah Akbar. La ilaha illallah. Lepas perlahan. Okey. Rasa? Rasa kat mana? Rasa dekat ni, kat leher ni dengan tulang tengah ke bawah leher sikit. Okey. Terasa macam puk bunyi. Oh, sedap. Selalu kalau orang letup kat kepala, letup kiri kanan je. Ni sampai ke dalam tulang leher. Belakang ada rasa? Ada rasa. So yang ni kita. Tak kan? Ringan. Berdiri rasa apa? Rasa macam macam apa? Macam rasa badan saya dah tak ada bengkok-bengkok ke tidak kan? Rasa badan saya macam macam bengkok je. Nanti saya wasabi saya ataupun saya tulis dekat saya punya VTT ya. Sekarang tak boleh nak tanya resipi, saya tengah betul-betulkan tulang. Betul-betulkan tulang. Sila ya, saya promote tempat ni bagus, sedap tau. Meletup-letup tulang saya. Dia kalau duduk area Kelang ni, awak semua boleh datang ya, dekat Rantau Panjang Kelang. Dekat Pekan Rantau Panjang Kelang. Memang sedap. Saya memang cakap, saya showkan memang sedap datang sini. Selalu saya takut, tapi hari ni saya dah rasa dah. Memang sedap, rasa hilang semua, terbang, rasa ringan badan saya. Sedaplah badan saya, terima kasih lah. Ya Allah, meletup-letup saya. Badan saya. Cuba rupak. Sedapnya. Tidak saya nak tunduk, dah duduk, nak bangun susah. Ringan Rasa ringan. Kau sehari-hari cakap aku ayu, siang malam ayu. Hari ni make up ayu lah. Kau tidak pagi mana aku ayu.